Ada sebuah video yang tersebar menimbulkan banyak reaksi dan tanda tanya mengenai tata cara solat duduk. Ada video yang tersebar, ada jemaah sedang solat duduk dan sepertinya tempat duduk yang digunakan itu adalah tempat duduk khas. Dia macam kursi tapi secara memanjang ke depan. Kemudian ada macam rehal di atas kursi itu, macam ada meja. Macam itulah untuk sujud di atasnya. Maka timbul persoalan sejauh mana perkara ini dibolehkan, dianjurkan. Pendek kata, seorang itu solat duduk, apabila dia nak sujud, sejauh mana dianjurkan untuk orang itu sujud di atas satu papan atau sejadah yang ditinggikan. Sebab dia nak turun bawah, nak sujud atas lantai, tak mampu, tak boleh. Sebab tu dia solat duduk. Ada masalah lah dari segi pergerakan tu. Dia tak boleh nak turun, dia tak boleh nak rukuk, tak boleh nak sujud, dia tak boleh nak letak dahi atas lantai tu. Maka persoalan di sini sejauh mana perlu dia sujud di atas bantal, papan yang ditinggikan atau apa-apalah. Untuk makluman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah solat duduk dalam solat fardu berjemaah, seperti mana juga sunnah baginda di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan solat duduk di atas haiwan tunggangannya. Ini khas bagi solat-solat sunat, di mana dibolehkan bagi orang yang musafir untuk dia solat di atas haiwan tunggangan. Adapun solat fardu itu yang wajib turun daripada haiwan tunggangan dan solat berdiri seperti mana biasa. Tapi kalau solat sunat ada kelonggaran. Maka kita perhatikan dalam contoh-contoh ini, contoh Rasulullah solat fardu berjemaah di masjid Nabi, Nabi solat duduk. Demikian apabila Nabi solat sunat di atas haiwan tunggangan. Bagaimana apabila nak rukuk dan sujud dalam keadaan Rasulullah solat duduk? Sepatutnya itu menjadi fokus perhatian kita, betul? Maka persoalan, adakah Rasulullah bila dia solat duduk macam tu, dia meletakkan dahinya di atas bantal atau dia letakkan dahinya atas papan dan seumpamanya? Ternyata bahawa tidak ada hal seperti itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana Nabi rukuk dan sujud sewaktu dia solat duduk? Ternyata dengan hanya pergerakan kepalanya sahaja. Boleh tuan-tuan andaikan seorang tu dia solat duduk, maka apabila tiba nak rukuk, Nabi hanya mengisyaratkan fa'auma bi ra'sih. Hadis ini sahih dalam Sahih Bukhari. Maka Nabi mengisyaratkan dengan kepalanya. Ini apabila nak rukuk. Dan apabila nak sujud, sama sahaja. Nabi mengisyaratkan dengan kepalanya. Tuan-tuan boleh bayangkan, kalau nak rukuk ditundukkan kepala sedikit, dan kalau nak sujud ditundukkan kepala lebih ke bawah lagi. Maknanya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menggerakkan badan pun. Saya tak nafikan bahawa ada banyak pandangan di luar sana mengatakan kalau nak rukuk macam ni, kalau nak sujud tunduk lagi dan seumpamanya. Dan yang terbaru itulah, nak sujud letak je terus meja, dia letakkan dahi atas bantal dan seumpamanya. Tetapi apa pun kita kata, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah wa Rasul. Jika kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikanlah kepada firman Allah dan sabda Rasulullah. Jadi kita mendapati bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tunduk, rukuk atau sujud dengan meletakkan dahinya di atas bantal dan seumpamanya. Maka pendek kata, pendekatan cara macam tu menyalahi sunnah. Nak kata haram, nak kata sah tak sah, itu perbahasan yang lain. Tetapi apa yang pasti, tidak ada contoh petunjuknya dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya memadai kalau orang itu solat duduk, apabila dia nak rukuk, nak sujud, maka dia isyaratkan dengan pergerakan kepalanya sahaja. Maka kalau nak rukuk diisyaratkan rendah sedikit, tunduk sedikit. Kalau nak sujud, tundukkan lagi ke bawah. Nak kata bahawa badan pun tak perlu nak digerakkan ke depan lagi bila nak sujud dan sebagainya, itu semua tidak perlu. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berbuat demikian. Seperti mana dalam riwayat Bukhari yang kita sebutkan tadi. Imam Bukhari kata fa'auma bi ra'sih. Baginda mengisyaratkan dengan kepalanya. Disebut kepala saja. Maka itulah dia sunnahnya. Wallahu a'lam.